Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta konti lama yang berbaloi untuk dibeli pada masa kini. Hal ini disebabkan oleh kos selenggara yang rendah, harga spare part yang murah serta fuel consumption ataupun penggunaan bahan api yang boleh dikatakan agak jimat juga. Yang paling penting, 5 kereta yang dilistkan dalam video ini mempunyai ciri-ciri performa. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Volkswagen MK5 GTI. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2004 sehinggalah 2009. Di negara kita menerima dua pilihan enjin iaitu 2.0 liter dan 3.2 liter ataupun VRC. Tapi untuk varian R32 harganya agak keras sedikit, bahkan harganya semakin meningkat naik disebabkan oleh keluarannya terlalu limited bagi pasaran negara kita. Namun model yang kita nak tengok kali ini adalah model kebanyakan yang digelar sebagai MK5 GTI 2.0 liter. Harga pasaran hari ini untuk sebuah jentera Volkswagen MK5 GTI 2.0 liter ini sudah mampu milik sebagai sebuah kereta konti dalam kalangan golongan B40. Yang paling penting disediakan dengan ciri-ciri performa yang cukup sempurna. Enjin 2.0 liter ini mampu menghasilkan kuasa 197 horsepower dan 280 Nm torque. MK5 merupakan antara varian Volkswagen yang mula meningkat naik di Malaysia. Jentera ini dalam pasaran boleh dikatakan agak lama jugalah, tetapi jika korang tanya saya yang mana lebih baik antara Volkswagen MK5 GTI dan Volkswagen MK6 1.4 liter TFSI, bagi saya MK5 agak berbaloi lagi untuk dimiliki. Common isu yang selalu berlaku pada Volkswagen MK5 ini adalah ABS, pump dan sensor ABS. Selain itu, part wear and tear perlu ditukar ikut jadual. Siapa dekat sini peminat Volkswagen MK5 GTI 2.0 liter ini, cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, kedua, Mercedes W204. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2014. Terdapat dua varian sepanjang W204 ini diperkenalkan iaitu turbocharger dan supercharger. Bagi model pre-facelift menggunakan sistem supercharger, manakala model facelift menggunakan sistem turbocharger. Namun model yang kita nak tengok kali ini adalah model turbocharger ataupun varian facelift. W204 memang tidak ada isu yang hangat diperkatakan daripada segi enjin serta performa kereta ini berbanding kereta konti yang lain yang sama tahun dengannya. Biasa isu yang selalu berlaku jika owner kaki tekan adalah masalah pada turbocharger. Kos untuk repair turbocharger ini untuk yang baru anggaran 4 ke 6 ribu ringgit, tetapi boleh pakai yang half cut, harganya bawah daripada 3 ribu ringgit, bergantung pada kawasan yang korang repair. Jika korang berminat dengan W204 ini, sebelum ini saya ada buat satu video detail mengenai W204 ini. Korang boleh klik link dekat bawah. Seterusnya, ketiga, Audi TT R32. Audi TT mula diperkenalkan pada tahun 2006 sehinggalah 2014. Model yang kita nak tengok kali ini adalah second generation Audi TT. Di negara kita menerima 3 pilihan bentuk enjin iaitu 2.0 liter front wheel drive, 2.0 liter four wheel drive ataupun quattro dan 3.2 liter NA ataupun VRC. Untuk harga pasaran terpakai Audi TT pada hari ini bergantung pada enjinnya. Namun varian yang kita nak tengok kali ini adalah model daripada 3.2 liter ataupun R32 VRC. Enjin ini merupakan antara enjin yang digunakan pada Volkswagen MK4, Volkswagen MK5, Porsche Cayenne, Audi A3 dan ada beberapa jentera lagi yang pernah menggunakan enjin VRC ini. R32 ataupun VRC ini mampu menghasilkan kuasa 268 horsepower. Kenapa Audi TT R32 ini berbaloi untuk dimiliki pada masa kini? Kerana harganya agak rendah berbanding Volkswagen MK5 R32. Jadinya jika korang nak cari sebuah kereta konti yang rare dan laju, ini salah satu keretanya. Tetapi tidak semudah itu untuk pasaran terpakai. Untuk Audi TT R32 ini tidak banyak dalam pasaran. Lebih tepat lagi, jarang orang nak jual.
Yang paling penting, jika korang kaki modifikasi, enjin ARC kedua ini merupakan salah satu enjin yang boleh support sampai 1000 horsepower. Seterusnya, keempat, memang tidak sah kalau saya tak masukkan nama ini dalam list ini. Ia adalah BMW. Model BMW yang kita nak tengok kali ini adalah model 1 siri, iaitu F20. F20 mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019, merupakan siri pertama BMW. Ianya dikeluarkan dengan bentuk body hatchback. Ada 4 varian enjin yang famous untuk BMW F20 ini, iaitu 1.5 liter, 1.6 liter, 2.0 liter dan 3.0 liter, iaitu N55 6 silinder. Selain itu, ada juga varian DC yang diperkenalkan. Namun yang kita nak tengok kali ini adalah enjin 1.5 liter 3 silinder turbocharger, iaitu enjin B38. Ini juga antara enjin yang digunakan pada Mini Cooper. Kenapa F20 disenaraikan dalam video ini? Kerana harga pasaran untuk F20 pada masa kini harganya agak mampu milik sekali. Sekitar RM27,000 sehinggalah RM45,000 untuk tahun 2013 sehinggalah tahun 2015. Yang paling penting, jika korang rasa tak cukup untuk enjin 1.5 liter 3 silinder ini merupakan antara varian hatchback daripada BMW yang boleh masuk enjin besar, iaitu enjin 3.0 liter N55 6 silinder. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 493 horsepower. Siapa dekat sini peminat BMW F20 ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini, ia merupakan salah satu kereta performa daripada Perancis. Ia adalah Renault Megane. Model yang kita nak tengok kali ini adalah second generation Renault Megane yang dikeluarkan pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2016, yang mana menggunakan enjin 2.0 liter twin screw turbo 4 silinder. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 247 horsepower dan 340 Nm torque. Ia lebih digelar Renault Megane Sport 250. Harga pasaran untuk Renault Megane second generation ini bermulanya daripada RM50,000 sehinggalah RM70,000. Jika korang kaki track, ini salah satu keretanya. Namun perlu diingatkan, 5 kereta yang dilistkan dalam video ini, Renault Megane merupakan antara varian 6 speed kelajuan manual. Fakta tambahan, Renault Megane merupakan antara salah satu kereta yang pernah mengalahkan Honda Civic FD2R di Litar Nürburgring. Jadinya pada hari ini, jika korang nak cari sebuah kereta Continental yang 6 speed kelajuan manual, ini salah satu keretanya dengan harga pasaran hari ini yang masih rendah lagi. Alright guys, so itu adalah 5 kereta Conti yang berbaloi untuk dimiliki pada masa kini. Alright guys, so itu adalah 5 kereta Conti lama yang berbaloi untuk dimiliki pada masa kini. Mungkin ada lagi kereta-kereta lain yang saya terlepas pandang. Jika korang tahu kereta apakah lagi, korang cuba komen dekat bawah. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.